Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu akbar. Allah. Itulah lama tak jumpa. Hari ni Dress up apa je? dress up atuk-atuk hip hop. Atuk-atuk hip hop. Yes. Atuk-atuk pergi. Wah. Okay, hi, what's up guys? So hari ni kita orang berada dekat Genting Highland. So kita akan jalan-jalan dekat GPO. So tanpa membuang masa, kita gerak je lah sebab tak nak intro panjang. Kerja bagus. Coba. Kawan ni. Dia aku sebut. Aku takut dia bila tengok muka kau kan. Pakai spek tu aku jadi macam aku goyang kau tu. Sebab genting kan. Ya, kau makan. Bodoh. So Jai, what you feel Jai bila pakai atuk-atuk ni Jai? Aku confident. Dan aku rasa kita akan ditertawakan oleh ramai orang. So let's go. So sekarang atuk-atuk nak pergi kasino je. Main kasino. Kalau ada orang. Sekarang kita kat GPO. Mana datang kat GPO? Oh ya, yeah, sekarang GPO. Hujan tu. Aduh. So cuaca agak ni sikit. Tapi it's okay. Tak menghalang kita daripada buat konten. Lapar pun ada. Nervous pun ada. Nak terberak tu. Kita orang baru nak jalan-jalan. Tapi tiba-tiba rasa macam nak terkucil. So kita jumpa sekejap lagi. Lecap. Masih baik tak pasal. Kau tak malu. Okay guys, so sekarang kita tengah jalan-jalan ke GPO. So aku rasa macam nak naik kabel car lah. Oh no. So macam mana? Boleh ke? Kita naik kabel car jom. So korang akan tengok gelagat kita orang dalam kabel car nanti macam mana. Ciao. Disclaimer. Actually kita orang takut nak naik kabel car kan ni. Risau. Muka hujan lagi ni. Hopefully everything fine lah. Itu je lah. Okay. Hari ni atuk risau. Oh, sakit jantung lagi. Tak pasal-pasal pula. So tu je lah. Tanpa membuang masa. Jadi kita jumpa dekat ni je lah. Cable car. Abang tanya bang, yang kabel car tu lalu mana bang? Kabel car tingkat atas. Ni atas lagi? Ni 2, 4. Ni atas lagi? Okey bang, terima kasih. Okey. Kios tiket layan diri. Betul. Pergi balik dapat RM9. Apa yang beza ke dolar ni? Kak nak tanya apa dia punya. Ya, kalau nak beza ke dolar yang standard dengan kelas floor je. Kalau yang ni beza dia atur panjang atau tak je. Tapi sekarang tak ada queue pun. Nama yang standard pun boleh. Okey. Salah je, jangan pergi salah. Pergi balik. Pergi balik lah. Tiket dah dapat. Kita dah beli tiket. Atuk takut juga. Kita orang takut. Kita naik sampai mana ni? Hah? Kenapa? Nak tahu juga. Apa atas lah? Sampai atas kan? Kau bodoh. Aku dah start nervous tadi. Kata berak tiba-tiba. Habis dah berak dalam Azim. Amin. Cuk. Ya. Apa perasaan kan? Nervous dulu. Nervous. Tapi dalam masa sama excited. Run.
Kita menghampiri je. Menghampiri. Boleh? Kenapa? Sangkut. Tak sabar. Oh, dia kena seimbangkan. Atuk janganlah takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jangan tengok belakang. Tengok belakang. Syoi bodoh. Sumpah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia jangan stop. Kejap. Tiket sangkut kat pintu guys. Okey. Stop dulu. Balik. Tak dia ambil kereta. Naik taxi, naik Grab. Tinggi bodoh, sumpah. Dia naik tengok atas okey je. Dia jangan tengok bawah. Takut. Tapi excited juga sebenarnya. Sumpah gaya. So Jai, Ya. apa perasaan kau Jai? Happy, excited, nervous. Nervous. Janganlah goyang-goyang macam tu. Nak ada lagi. Kau ni kenapa? Dia cakap apa? Jangan berdiri, duduk. Oh. Tiket kau ni, kau dah tak ambil? Dalam beg. Ni. Tadi dah bagi aku rasa. Biasa. Ya Allah, tinggi ni, subhanallah. Ya Allah, weh, tinggi weh dia naik weh, sumpah. Tu. Cantik siap, masya-Allah. Ketinggian ni 15 meter tu. 15 meter. Tinggi tu, kau tengok tu. Bercakap lah abang. Cakap. Sabarlah, nervous. Duduk sini. Boleh. Okay, so korang tengok pemandangan yang ada sekarang kat sini. Monyet semua ada. Prepared to die. Bawa berani. Oh, dia memang jarakkan jauh-jauh sikit lah. Aku rasa. Tapi Dia laju sikit. Dia naik tinggi. dia perlukan ni daya. Aku jangan sampai aku terfikir ni. Sedih bodoh. Kita tengah dia versi babi kau jangan macam-macam. Cinta apa? Babi ni tinggi di pantat. Diam babi. Betul lah kau ni. Ubat nervous kau mana? Ubat nervous aku dalam beg. Ya apa tu? Ini bukan Merdeka dah ni. Ini Merdeka dah ni. Nak balik macam ni macam? Kisah. Ni nak balik macam ni tu? Nak balik turun naik ke bekal jugalah. Ya. Mana ada balik naik taksi? Naik Grab tak boleh? Aku sanggup burn sial RM9. Lepas tu punya apa tu? Lori. Kenapa dia macam tu? Wih. Sumpah. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Ini first and last kot, aku rasa. Aku not first and last. Ni dah kali berapa aku naik, memang ni last aku naik. Tak, orang ni kalau tak bercakap, dia nervous bodoh. Ya. So kita kena bercakap je ni. Tak apa, kita bercakap je. Tak, dia kalau dah sampai atas ni okey je, dia dah tak naik tinggi dah. Ada lagi tinggi. Tak tinggi. Tak tinggi Yang kat sini kan diorang cakap yang macam dia ni sikit kan. Ada pun tu. Okey, aku nak duduk sini. Sampai aku nak ambil anxiety. Cepat sikit. Sabar bodoh. Dah nak sampai ni. Tak apa. Belum lagi. Belum sampai. Oh, dah elah. Bau mulut sikit sebab kau embus. Redo lah. Dia dah tak jadi macho ni.
Nampak mana lagi. Cuba tak tinggi lah. Tak tinggi. Dia orang kata macam dia ke bawah kan? Ni sampai nak main tinggi ni. Kau dia bodoh Oh ni yang sampai naik pada sini kot. rasanya. Tarik sikit. Boleh nanti tak nampak. Oh dia berjalan sambil-sambil dia berjalan. Macam tadi kau jangan duduk lah. Jadi memang automatik dia mesti balik. Apa dia? Depan ni naik tinggi. Iya kan aku cakap. Kau tadi cakap tak tinggi, tak tinggi. Tak, dia kalau dah sampai atas ni okey je. Dia dah tak naik tinggi dah. Tinggi. Kita nanti tak pun. Tak boleh nak. Dah dia tutup lagi depan ni. Tapi okey je. Oh ni laju, dia laju. Ni dia goyang-goyang sikit. Ya San. Kenapa macam tu? Normal lah, normal. Nombor kepala cik ya normal. Oh. Sini dia macam menganjing-menganjing sikit tu. Oh sebab dia nak lepaskan tu daripada situ je. Oh, kita dah nak sampai atas. Lepas tu dah. Ku ingin ku dibenci olehmu. Boleh support? Ha? Tak boleh. Dia nampak lah. Tak boleh nampak ke tak? Korang tengok lah sendiri. Tinggi. Jo 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 nali jo jo ina. Kau nervous lagi ke? Nervous lagi? Nervous sikit. Jom kita main sip-sip. Kau kentut ke? Tadi. Macam bau putih berkentut. Nak elakkan nervous. Dia tak ada ni. Uish. Subhanallah. Aku tengok. Ngerilah kambing. Tiba aku rasa macam berdiri pula. Buai-buai pula kalau tak ngomong. Dah berapa lama lagi sampai ni? Berapa lama lagi? Macam mata pun orang tak nampak kan? Tak apa. Tapi rugi lah. Tak menikmati bro. Ya, nak balik lagi ni sakit kepala lagi. Oh kita dah nak sampai. Kita dah sampai atas tak? Ni dah sampai kan? Belum lagi, depan lagi. Depan lagi? Ha. Bukan sini? Bukan. Sini lah dik. Belum. Jauh lagi. Belum sampai Skyward lagi. Dia ibarat dia macam Aku. ni naik. Dia naik tinggi siau. Dia terus naik tu. Tak boleh turun dia. Dik macam ni dik. Aku takut. Ya, okey. Tunggu. Dik tak payah. Itu gantung siau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Dia cakap. Nervous. Jangan cakap. Kau jangan cakap. Sana apa pula? Aku nak bagi ada hiburan je ni. Tu bukan roller coaster ke? Right. Tu apa? Tak tahu.
Betul, aku tak turun balik siap. Sumpah. Janganlah macam tu. Kita kan tengah aku risau tercabut je besi ni kan. Depan tu sampai lah. Ya, jangan depan-depan sangat. Depan tu sampai. Ha. Saya tak tunjuk sekali. Oh, dia turun bawah pula. Dia turun bawah pula. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi cantik kan? Cantik tu view beratas. Jauh jugalah daripada GPU ke sini. Allah, jom. Oh, Allah. Macam nak turun bodoh, sumpah tu. Nervous bodoh. Ni naik. Naik okey lagi sebab tak nampak belakang. Abang kau. Wah. Wah. Oh. Sekarang kita berada dekat atas Sky Awana. Sky Awana. So kita akan jalan-jalan. Kalau cari apa yang patut, kalau ada benda nak, kalau kita ada nak beli apa-apa, dan kita akan beli. Ciao. Human reactions. Macam mana kalau turun nanti Dulu tu, dulu ke bawah tu. Rasa tu dia ke bawah. Rasa tergapung kita tu. Habis naik tadi tergapung juga. Tapi okey lagi. Bawah ni kita nampak view tu. Tapi kan, satu je. Lapar. Betul. Balik kita naik Grab. Rugi je. Bila Sini ada dagabi. apa tu? Kau makan dagabi? Apa tu? Sedap. Kat ni. Bawah ni. Kedai apa? Macam mana makanan dia? Dia makanan dia macam, alah, macam kau pergi Kyochon semua tu. Apa makanan-makanan tu aku tak pernah try. Jom. Jom. Kita tengok ada orang makan tak kedai. On. Makan je lah. Aku dah Jom. janji tak ada orang okey lah. Jom. Cepat sikit sampai. Jom. Untuk 2 orang. So kita masukkan nasi dan kita akan goncang-goncang-goncang-goncangkan dia. What? Goncang. Goncang sampai siap. 5 minit kak, lebih kurang. Goncang. Gelek. So hari ni atuk-atuk makan makanan Korea. Kita tengok apa jadi lepas kita makan makanan Korea ni. Jadi arasau ke arasu? Okay, makanan pun hampir siap. Dan kita ambil hampir 2 pinggan, 1 mangkuk untuk nasi. Tap. Kita masuk dalam pinggan. Siaplah dia. Bismillah. Macam ni makan dia? Pakai sudu. Oh, itu. Pakai sudu. And then after kita orang dah makan ni semua, kita pergi lepak-lepak dulu kot, chill-chillkan dulu fikiran, baru kita balik. Lepas tu nak balik tu naik escalator lagi. Escalator Cable car. Cable car je. Tapi itu je lah.
now kita nak gerak ke cable car balik. Kita nak turun balik ke GPO. So sekarang ni kita on the way turun pergi ke cable car. So macam mana Dek? Kau rasa best tak? Nervous sih. Nak balik tu nervous. Time tadi okey dah. So nak balik nervous lah. Nak balik fikir nak naik Grab ke? Kita dua-dua nervous lah. Okay, so kita jumpa sekejap lagi. Bye. So alhamdulillah kita dah turun daripada Sky Venue. Sky Venue ke Sky mana dah? Ha. So kita ni asal daripada GPO and then pergi ke Sky Venue and then go to GPO balik. Tak ada apa yang menarik pun, just nak naik cable car je sebenarnya. So sekarang kita nak on the way balik ke parking. So jom. Parking pun tak tahu kita parking mana. Parking tak tahu mana. So jomlah kita cari parking dulu. Okay guys, kita orang pun dah penat. Kita orang pun dah test keberanian walaupun takut. Kita naik pun dah cable car. bawa korang pusing-pusing korang naik cable, bawa pusing-pusing korang naik cable car. So pakcik hari ni agak penat je. Biasalah dah tua sakit pinggang ni nak. So tu je lah. Sampai sini je konten kita pada hari ni. Jangan lupa subscribe, like and share. So please like it and promote je. Nak lah promote, I mean like share kat kawan-kawan ke. So tu je lah maybe. Jangan lupa komen juga. Komen. Nah. Penat eh? Dah.